kita akan buat bakul rotan. Semalam saya pergi dekat kedai rotan. Banyak rotan yang cantik. So hari ni lah saya nak buat rotan. Jom kita buat sekarang. So kita select cube. Lepas tu kita pergi dekat modifier. Modifier, kalau tekan generate, tekan subdivision. Lepas tu jadi macam ni. Korang tekan sini 3. Dah jadi macam tu. Korang tekan dekat edit mode. Korang select atas. Lepas tu korang tekan X face. Dah jadi macam tu. Korang select ke bawah. Macam tu. Shift. Macam tu kan dah ke bawah. Extrude S. Macam tu kan. Dah jadi macam tu. Lepas tu korang pergi tekan dekat atas. Korang tekan atas. Lepas tu korang pergi dekat GZ. Tu bawah sikit. Dah jadi macam tu. Lepas tu korang pergi dekat edit mode, object mode balik. Korang tekan sini. Korang tekan apply dulu. Kita tekan add lagi sekali. Okey. Macam tu. Setting links. Lepas tu korang tekan sini. Macam minus 0.02. Korang tekan 2. Okey, enter. Dia jadi macam tu kan, dah tebal. Lepas tu korang tekan sini. Macam 0.01. Dia jadi macam tu. Lepas tu korang tekan sini. Macam 0. Tekan titik 0.3. Dah jadi macam tu kan. Lepas tu korang tekan sini. Dah jadi macam tu. Korang tekan cube. Kan korang nampak ada macam mata tu kan. Korang tutup. Dah siap. So, tapi belum siap lagi. Kita select, tekan move. Naik atas sikit. Okey. Dah jadi macam tu kan. So, kita pergi dekat blender kit. Korang tekan macam table. B. Mana B? Lepas tu korang tekan L-E. Table. Free. Korang tekan F. R. E. Enter. Korang tunggu. Nanti dia akan buka. Dah jadi macam itu. Korang tekan macam. Tekan sini. Korang pergi letak dekat meja macam meja rumah. Kita mau ambil kat sini macam ni. Kita ambil meja ni boleh. Ni kita ambil. Letak ke situ. Kita tunggu. Okey, dah jadi macam tu kan. Korang select. Tekan ni kan. Korang tekan scale sikit. Ni macam kecilkan dia sikit. Kecilkan. Angkat. Korang letak kat sini. Turun bawah. Macam tu kan. Korang tekan shift. Atas. Korang tekan sini. Barulah korang nampak. Lepas tu korang tekan ni. X. Korang tekan. Dah. Korang tekan scale kecilan lagi. Turun bawah. Dah siap. A few hours later. Siap. Okay, kita tu. Okay. Jangan lupa
like dan subscribe saya punya channel. Bye-bye. Jumpa lagi.